Alright, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Bertemu aku lagi Nash dalam Nash Channel. Alright, so hari ni dekat depan aku ni ada ZX4 Double R. Bukan ZX25R Ini adalah ZX4. ZX4, macam mana kita nak tahu je ZX4? Yang pertama stiker lah. Tapi yang paling ketara adalah dia punya disc. Disc dia adalah ada dua. Radial, 4 port, kiri dan kanan, radial, daripada Tokiko. Walaupun dia tulis Kawasaki ni, tapi dia sebenarnya daripada Tokiko. Okay, so kita walk around sikit lah. Jom kita walk around sikit. Design dia memang sama sahaja dengan ZX25R. Dia punya chassis sama, dia punya cover set sama, even tank pun kapasiti sama dan design pun sama. Dia punya clip on ni sama, semua sama. So sebab itulah harga dia tak jauh beza dengan ZX25R. Ramai kata ZX25R dekat sangat harga dengan ni kan. Yalah, sebab tak banyak beza. Bezanya engine dengan dia punya disc depan. So kita cerita pasal engine dahulu. So engine dia apa? CC dia 399cc, 4-inline engine obviously, 4 stroke obviously. Lepas tu dia punya horsepower lebih kurang 79 horsepower dan torque dia lebih kurang 39 Nm of torque. So dia punya horsepower memang tinggi, lagi tinggi daripada motor aku Z650 tu, dia lagi tinggi. Okey, sebab motor 4-inline kan. Dan ZX ni adalah model premium lah bagi Kawasaki. Macam ZX25, ZX4, ZX6, ZX10. Okay, motor ni memang dia kategori sport bike lah. Walaupun dia ada clip on, tapi jangan risau, dia masih lagi ada riser dekat sini. So korang, dia position sama je macam ZX25R. So kita cerita pasal seat height. Seat height motor ni 800mm. So 800mm nanti aku tunjuk macam mana aku duduk. Kemudian tangki dia 15 liter, sama macam ZX25R. 15 liter untuk ZX25R ni. ZX25R dia tak susah nak dapat 200 km. Yang ni aku rasa memang lebih kurang macam ZX25R sahaja. Okay. Berat motor ni basah dia sekali dengan oil semua 189 kg sahaja. So dia tak berat sangat lah. Ada kata sampai 200 kg, tak sampai. 189 kg sahaja. Okay. Untuk tayar, tayar dia dah upgrade dah daripada ZX25R. First, dia punya compound dia agak lembut Okay, kemudian dia punya depan 120 berapa? 120 ni. 120 70. Belakang 160. Belakang 160. Mana ni? 160. So saiz tayar belakang dah naik berbanding dengan ZX25R. Okay, tapi design dia memang cantik memang cantik. Okay, jom aku tunjuk aku duduk. Aku tinggi 160 cm. Dia memang tinggi berbanding dengan ZX25. ZX25R pun aku tak boleh jejak dua kaki. Boleh jejak dua kaki tapi jengket. Dan ni susah nak jejak dua kaki. Aku boleh jejak satu kaki saja. Tapi dia ringan, sangat ringan. Walaupun orang kata 189 kg tu berat, tapi sebenarnya dia ringan tau. Korang datang ke showroom Kawasaki Sedang, tengok macam mana try duduk. So dia ringan, tak rasa 189 tu. Okay. Tapi tongkat dia memang rendah tau. Tongkat dia pendek. Okay, apa yang ada dekat motor ni? First, quick shifter. Dia ada quick shifter up and down. Total bawah dia sama macam ZX25R. Tak ada beza. Kalau korang tahu ZX25R ada apa, dia sama. Meter dia TFT, ada ride mode, ada 3 ride mode, satu lagi custom. Kemudian apa lagi kau nak tahu pasal motor ni? Double disc. Yang ni lah bagusnya. Double disc. ABS depan belakang obviously. Okay, untuk yang depan korang ni adalah double R. So double R apa korang dapat? Double R korang dapat ni. Monoshock fully adjustable shock. Ni.
Kau tengok sini, dia adjustable lah fully. Compression, tension, preload pun boleh. Okay, monoshock ni, kau tengok monoshock ni sama macam dekat sini. Sama kan? Dia model yang sama dengan ZX-10R. Ni ZX-10R tau. ZX-10R. So korang baliklah. Harga beza 2,000 beza harga. Kalau yang double R ni harga dia 42,999. Kalau single R 40,999. Okay. Color single R pula kau tahu ni. Single R ada dua color lah. Dia hitam, hitam belakang, glossy, depan dia grey matte. Okay. Yang betul ada putih. Ni warna rare lah bagi aku. Kalau Kawasaki jarang nak keluar warna macam ni. Putih, gold, hitam. Ni single R lah. Single R murah sikit, murah 2,000. Sebab apa? Sebab dia dapat monoshock. Kalau tak silap aku, monoshock dia pun Showa juga. Cuma dia tak boleh adjustable fully lah. Dia boleh adjust preload sahaja. So not bad juga, masih okey lagi. Cuma itu lebih berbaloi lah. Tengok kepada korang punya bajet. Tengok korang minat mana lah. Kalau minat color ni, kena ambil SE lah. Okay. Suspension depan pula sama. Single R ke double R ke, suspension depan sama. Showa, SFBP, separate function fork, big piston daripada Showa. Boleh adjust preload saja. Okay. Motor ni memang cantik guys. Apa lagi korang nak tahu pasal motor ni, korang boleh komen dekat bawah. InsyaAllah next video aku akan buat video on board test ride. Dekat Kawasaki Sedang ada test ride unit tau. Korang ada before boleh datang test ride unit. Aku test tayar dia macam mana, test braking dia macam mana. Dan aku assume expectation aku, dia punya pickup tu lagi kuat berbanding dengan ZX25R. Itu yang kita nak. Sebab bunyi dia lebih padat lah berbanding dengan ZX25R. Nanti next video aku akan belajar bunyi. Kalau korang berminat, boleh follow aku, subscribe. Nanti next video aku akan buat video on board. Alright.